Hi guys, it's me Shasha. Welcome back to my channel. Oh my god, lama gila. Video sebelum ni Shasha lupa nak buat benda tu. Punyalah lama saya tak buat video. By the way, salam subuh, selamat pagi semua. Hari ni hari Isnin, 9 hari bulan 2, 2026. Dan sekarang pukul 5.40 pagi. Okay, kenapa awal-awal kita bersiap-bersiap ni nak pergi mana? Kita orang nak pergi buat pasport. Tapi bukan pasport Shasha, bukan pasport Mama, tapi pasport untuk abang Shasha. And also hari ni juga kita akan buat vlog pergi beli kain untuk buat baju raya. And also akan ada pergi sambal lah, insyaAllah. Tengok nanti macam mana. Oh ya, hari ni Shasha akan pergi bersihkan gigi. Ya, okay. Walaupun korang kata Shasha gigi dah putih dah, gigi dah... No. Okay, so kita akan pergi cuci gigi juga. See you guys. Hi guys. Okay, so sekarang kita orang dekat precinct 18. Kita orang dah sampai dekat immigration tadi. Tapi dia ada sistem baru, bukan macam Shasha dengan Mama sehari tu buat. Sistem baru dia, kita orang just kena scan QR and dapatkan number season tu, macam appointment thing semua tu. And nanti pukul 8 nanti masuk sahaja. So boleh terus buat lah macam tu. Harapnya dapat cepatlah sikit, jangan dapat petang pula So sekarang kita orang tengah makan. Sekarang pukul 6 lebih. So makan. Makan apa brother? Nasi lemak telur. Sedap gila. Korang tengok ni, dia pakai baju ni. Hari tu dia buat IC pun dia pakai baju ni. Korang tanyalah dia kenapa dia pakai baju ni. Jangan tanya Shasha. dah bayar mahal-mahal, mesti dah kena pakai. Alah. Oh ya, pasal bayaran. Siapa sponsor hari ni untuk pasport? Cuba mention sikit. Tak minta dia lagi. Alah. Mama makan apa? Nasi lemak telur. Shasha nasi lemak ayam. Dia tak makan dulu. Makan. And also kita orang ada kopi. 3 kopi latte hot. So yeah, makan. And ada juga beli ni roti sausage, memang sedap. Lepas tu dengan Mama beli apa tadi? Kari pap. Okay. Hi guys, selamat pagi. So sekarang kita orang dah sampai dah dekat immigration. Alhamdulillah, nasib baik dah ada nombor and semua orang pun dah start tunggu. Nasib baik tak panjang lagi. Kalau panjang, lamalah kena tunggu. So, I really hope that dapat settle awal. Sebab kita orang akan pergi Jekyll nanti sebab nak beli kain. So jom. Show you outfit bro. Sama je macam combo. Ya doh. Kalau korang tahu outfit dia kat combo. Baru saya dah siap makeup, saya dah siapkan tudung semua. Settle. So guys, abang saya dah buat pasport. Dia baru ada pasport. Korang tengok dia pakai macam mana. Alah. Islam. And for you guys punya information, pasport siapa sponsor? Benda tu kena mention One more time. Kita tak minta dia nak bagi. Alah. Hi guys, so kita orang dah habis buat pasport untuk abang Shasha. Now kita akan dorang kereta sekejap. Lepas tu kita akan pergi Jekyll. By the way, dalam 2 jam macam tu je buat pasport tadi. Okay lah. Okay je. So yeah, bye. So guys, sekarang ni tengah cari baju raya tahun ni. Kita macam biasa kita akan tumpah. So the problem is sekarang ni nak cari lace. Yang ni cantik tau, tapi 1 meter 151. So nope. Tapi lawa. Tapi sekarang ni masih tak tahu nak pilih mana. Sebab korang tengoklah betapa besar dan banyak ni pilihan. Tema kita orang tahu ni adalah colour yang mahal. Which is magenta. I mean like strawberry matcha sebenarnya. Tapi untuk matchingkan ni kena kontra kan. So colour magenta. Sangat mahal. Korang bayangkan 1 meter RM199. So I don't know. Kita jadi ambil yang tadi tu, Shasha punya dengan Mama Shasha punya. Okay? I'm gonna pay.
are done. Habis dekat 500 guys. Lebih je lah. Kejap lagi kita akan pergi dentist. Okay? Kita akan pergi dentist untuk cuci gigi. So see you guys di sana. Visit. Siapa yang bayar? Saya. So guys, sekarang kita dah sampai dah dekat klinik. Baru balik daripada beli dekat Jekyll tadi. Pray for my money. So, sekarang kita akan pergi dentist untuk cuci gigi. And Mama Syusha tak tahu dia nak buat apa untuk gigi dia. So for those yang tanya kenapa gigi Syusha putih, sebab kedai like klinik ni. Klinik pergigian Melissa. Let's go.